what's up Mr. Syahid dia. Alright guys, selamat Hari Raya. Okay guys, so konten kita hari ni kita nak pergi buat makan, and then kita nak review lah makanan apa yang ada dekat rumah orang, jamuan apa yang disediakan kepada tetamu-tetamu kita hari ni. So macam-macam makanan yang kita akan makan hari ni. Aku nak review setiap rumah macam mana lah makanan ni, sedap ke tak, air dia disediakan air apa. Betul, kita nak review lah. Kita rate 1 sampai 10. And then kuih apa yang disediakan macam-macam. So konten hari ni korang akan tengok konten makanan raya sahaja. So, jom, tanpa melengahkan masa, korang tengok dulu. Kita orang rushing pagi-pagi tadi. So, banyak benda yang berlaku. Tanpa melengahkan masa, let's get started. Ni on dah saya bro. Okay guys, so sekarang ni kita tengah rushing sekarang ni. Cepat-cepat, tak habis siap lagi. Kita rushing sebab solat Aidilfitri. So, sekarang ni jom kita pergi solat dulu. Lepas baru kita sambung siap balik. Lepas tu aku bagi tahu korang konten apa yang kita nak buat. Okay, so jom. 5 minutes later. Sekarang ni kita dah sampai kat kampung, kat rumah halaman nenek aku. Kita orang datang dengan 2 motor. Adikku bawa motor adikku, and aku bawa motor aku. Sekarang ni jom kita siap-siap titik rambut, betul kita pulang. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, semoga segala salah silap dimaafkan. Sekarang ni kita nak pergi raya rumah pertama. So kita tengok menu apa dan kuih-muih yang apa yang disediakan. So jom kita try, okay. Lepas kita rate lah dia punya makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, sekarang ni menu pertama kita adalah mihun. So kita makan dulu, lepas tu kita rate, okay. Okay guys, so sekarang ni kita nak makan mihun soup and then dia punya air oren. So bagi aku okey, sedap, setiap tahun sedap. Bagi aku dalam 8/10 lah, 8/10. Syafiq? 9/10 sebab okey lah, memang sedap. Dan mihun sup daging memang lah bagi aku. Tiap-tiap tahun ada, kalau macam tiap-tiap tahun kan kita ada 2 raya, Raya Aidil Adha dengan Aidilfitri. So setiap tahun dia akan buat mihun sup daging depan rumah jiran lah. So memang sedap. So jom sekarang ni kita nak pergi next. Kita tengok jamuan apa yang dia sediakan, then kita review balik. Okay? So hampa tengok slipper lah, punya banyak slipper. Kalau slipper dah banyak, dah tentu lah open house ramai nak mampu ni. Meanwhile, Ada payung guys, nampak? Ni mak aku guys. Thank you. Ami suap pula kat meja. Tengok ni makan semua. Nah. Ambil susah. Sekarang ni kita pergi ke next rumah. Kita nak review balik makanan ni orang. Aku tak nak record banyak sebab bising, dan aku tak pakai mic sangat. Aku tak bawa mic. So crowded is very terlampau tinggi. So aku tak nak banyak. Semua saudara-saudara kita aku dapat review, dan aku dapat tunjuk apa makanan yang aku makan je. So baki punya tengok nanti, okay. Rumah yang lepas aku review makanan dia, rasa sedap. Apa? Dia pergi jatuh guys. Okay guys, kita tadi sambung balik. Aku tadi review makanan kuih-kuih dia. Bagi aku okey. 4/10. Sebab apa? Aku rasa dia ni London dia cantik. Semprit dia kurang sikit lah. Semprit, dan lain-lain tu macam kurang sikit lah. So 4/10 rumah yang lepas. So jom next. Ambil ni. Guys, memang London dia sedap. Sebelum korang mau tengok video, aku nak memperkenalkan kepada korang makcik aku. Tengok kita orang matching kau, nampak? Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Sana tu tengok, sini tengoklah. Tak ikhlas. Tadi tengok situ. Okey. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Hey, kena pakai
Kita orang Sungai Buloh punya orang hantar ramai tablet. Oh, jom sama tengok video. Okay guys, sekarang ni kita dah makan lah. Ini rumah ke berapa aku tak tahu, tapi bagi Rumah aku keempat. Rumah keempat eh? Ha. Okay. Bagi aku dia punya Emma London best. Gila punya Betul, best. betul. Emma Sedap London. gila. Sedap gila Emma London ni. Lepas tu dengan air oren. Betul tak? Air oren eh? Air oren. Aku tak minum air oren. Tapi overall aku bagi 8 per 10. 7 ke 10? 7 lah. Ini Abang Ishan. Ni 8. 8. Bagi aku okey lah. So sekarang ni kita nak pergi ke rumah yang seterusnya. Tengok jamuan apa yang dia sediakan. So jom, let's go. Kita tak kutip duit raya tahun ni sebab dah besar, masing-masing dah besar. So kita malu. Jom kita dapat tu kita ambil je. Tak kutip lah. So kita kali ni kita review makanan je. 2 minutes later. Sekarang ni kita dah sampai rumah seterusnya. So jom kita masuk dulu. Rumah dia pun bapak punya ramai gila siang. Aduh. Tak diungkapkan dengan kata-kata, hanya dengan memori. Base camp ni lah. Base camp ni dulu kami kecil-kecil. Besar lagi ni, Ni lain. kecil. Tapi dulu besar lagi. Dulu kami gila-gila api raya dengan base camp ni. Oh, kayu kedah api raya ni. Raya sana, raya sini. Gila, satu-satu kampung kami pergi habis. Kami naik kampung lain pula api raya dengan base camp ni lah. Banyak kenangan. Tapi ini kecil. Ni lain aku so. Lain base camp tapi banyak kenangan. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi, suasana Sekarang ni kita dah makan dah rumah ke berapa? 5 eh? 5. Aku lupa. Banyak sembang aku lupa habis mana ni rumah kali berapa. Okay guys, so rumah yang kelima ni makanan dia roti dengan ayam rendang betul. Ayam rendang kan? Okey, sedap. Bagi aku best lah. Rate kalau aku nak bagi maybe 7 per 10 sebab roti dia kalau more garing is better lah. Betul tak? 7.5. 7 juga lah. 7 sama lah. So jom kita nak pergi next rumah. Tak banyak pun sebab rumah-rumah kampung ni kita dengan saudara-saudara kita pergi. Dan kita sampai malam lah proses video ni. Dan kita akan tengok lah macam mana, okay? So jom mempelayan je, stay tune guys. Sekarang ni kita dah pergi ke rumah ke-6 ataupun ke-7. Tak suruh tanya aku lah nombor berapa dah. Memang sekarang ni kami nak pergi makan tengok lah. Aku dah ambil gambar, dah buka samping lah. Kau boleh tengok. Samping dah buka lah. Hai, Hana, hai. Hai, ni semua sepupu. Ni semua sepupu aku guys. Okay, so jom. Rumah yang lepas aku bagi dalam 4 per 10 sebab dia punya kuih tak ada. Dia punya kacang-kacangnya best. Tapi kita makan je. Tapi yang baik sekarang ni dekat sana adalah air. So kita dapat minum air je. Sebab tu aku bagi 4 per 10. Saya tengah bising sebab hujan. So kena cakap kuat. So sekarang ni kita dekat rumah ke-6. Ke-7 lah, ke-7. So kita tengok apa jamuan yang dia makan. Ini rumah makcik aku. So jom kita try lah apa menu yang dia ada. Okay, let's go. Kita dah makan lah sekarang ni. So alhamdulillah rumah dia ni aku bagi sedap lah 10 per 10. Ini rumah paling best. Sebab apa? Nasi biryani dengan ayam masak rendang. Best. Sedap. Ini paling sedap. Kita orang daripada pagi nak makan sebenarnya. Tengah rushing apa semua. Apa dia? Lagi berapa? 8.5. So ini sedap sebab memang daripada pagi kita orang tak makan nasi. So ini terus dapat nasi dan dapat pula ayam masak rendang. Oh best gila sumpah game changer tu. So jom sekarang ni kita tengah plan nak pergi tempat lain. So korang ikut je, okay? So jom. Macam mana makan rumah puah? Sedap. Tak makan. Tak makan? Tak makan? Tak makan. Asal tak makan? Aku je makan guys, sedap. Sekarang ni kita dah sampai ke rumah seterusnya. tempat rendang, sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajib dan dodol, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang, pakcik dan makcik, hadu duit raya lupa nak diberi. Macam mana makan rendang dia? Tak. Berapa nak bagi? 8 lah. 8 lah, 8 Tapi mi betul. goreng dia 10-10 lah. Sekejap. Yo, sumpah.
tak makan. Aku dah kenyang gila. Basah-basah sikit tu. Aku dah kenyang gila, sumpah. Bayar aku makan kuih-kuih dia je, dengan teh tarik dia. Oh, teh tarik dia kelas gila siap. Berapa? 110. Aku rasa aku bagi total 8 lah. So sekarang ni kita nak balik terus. Nak mandi dah berlengas weh. Dah berlengas sumpah. Berlengas gila. Dah berlengas hari ni. Jangan tanya kenapa. Nak balik lah ni. Nak balik nak mandi. Tukar baju lain. Nak ke baju raya lain. Kita tengok lah apa nak buat lagi. Kalau pergi mana-mana nanti aku update balik korang. So korang stay tune je, okay? Let's go. Sekarang ni kita orang dah mandi lah. Dah pakai baju baru. Ini baju raya pertama punya malam. Ni outfit dia. Korang check. Ni ada aku. Tengok baju dia. Okay. So sekarang ni kita nak pergi makan satu lagi rumah. Rumah ini rumah yang boleh katakan ketua kampung punya rumah. Makanan dia setiap raya pertama punya malam mesti dia buka open house. Time aku nak bercakap lah. Time tu mercun lah. Apa semua nak meletup pun time tu lah kan. Meanwhile, Kita nak pergi makan kat rumah ketua kampung. Rumah dia macam-macam makanan ada. Macam-macam minum yang ada. Bukan semua benda aku boleh minum. Bukan semua benda juga yang aku boleh makan. Satu-satu benda yang aku akan review sekejap lagi. Rumah dia juga. So jom kita pergi sekarang ni. Tengah hujan juga. Kita pergi dulu. Kita tengok. Dan kita tengok okay, apa yang akan jadi kat sana. Let's go. Ke desa ibu dan ayah, keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di manapun jua, memberikan ketenangan. Okay guys, kita orang dah makan dah sekarang ni. Ini last punya rumah untuk malam ni. Untuk raya pertama punya malam. So dah habis lah, tak ada dah rumah lagi. Okay, bagi aku rumah last ni aku bagi 3/10. Berapa? 4/10. Kenapa? Tanya reason luar kat dia. Kenapa? Dia lu. Aku dulu okay. Reason dia sebab bagi aku rasa makanan dia pelbagai. Memang pelbagai. Tapi macam teh tarik dia tak sejuk. Faham tak? Tak sejuk. Teh tarik dia tak panas. Teh tarik sepatutnya panas tapi dia sejuk. Dan ada ayam goreng yang tak masak, tak habis masak. Lepas tu ada itu je lah. Yang then demi keropok pun dah masuk angin. Diamlah. Okay, tadi cakap 4/10 kan? Ya juga. Tadi yang cakap apa? 3 ke 4? 4. Okay, kenapa 4? Sebab boleh lah sebab nak bagi sebab apa? Cakap sebab hang makan tu hang rasa apa? Sebab apa dia jadi 4/10? Sebab kurang sikit lah. Tapi dia boleh lah dikategorikan dalam sedap juga. Tapi dia kurang sikit. Dia berbeza pada yang lain-lain jadinya. Okey, tapi satu je kemewahan dia dan keistimewaan dia dan kelebihan dia dalam rumah yang last ni, dia bagi duit raya kepada semua orang. Tak kira umur tua ke, muda ke, apa ke, dia bagi. Faham tak? So semua orang akan dapat duit. Itu je satu yang baik kat sini. Makan macam tadi aku cerita tu lah. Ada yang baik, ada yang tak baik. Macam tu. So overall itu je untuk konten kali ni. Aku harap korang enjoy. Untuk raya pertama kita akan ada konten lagi, raya kedua, raya ketiga. So korang stay tune untuk konten yang akan datang. Aku dah tunjuk korang konten hari ni macam mana, and then raya kita orang macam mana. Aku tak nak spill banyak sangat, nak bercakap depan orang ramai banyak sangat sebab semua tengah enjoy the moment. So tak nak record family punya moment. So aku just boleh buat yang macam mana aku boleh buat. So hope korang enjoy. Do like, share, comment dan subscribe. Jumpa korang di konten yang akan datang. I hope you guys like it. Peace Bye. out. Na, na, na.